Perasan tak kalau dekat masjid tu kan, pakcik dengan makcik tu dia mesti ubah sikit tempat. Kenapa? Contoh macam kalau dia solat sunat dekat sini, solat zuhur dia akan solat dekat sini. Dia berubah tempat. Sebab apa? Rupanya ada 6 sunat memisahkan antara solat. Maksudnya kita boleh dapat 6 pahala kalau kita buat benda ni. Dekat sini dia tulis beralih atau berpindah tempat adalah lebih afdal. Maksudnya kalau kita solat sunat dekat sini, kita solatlah zuhur dekat sini, kita beralih 2-3 step, 2-3 langkah. Janganlah solat tempat yang sama. Sunat ni senang je kan nak buat. Yang ni pula dia kata berbicara sesama insan. Maksudnya kita sembanglah dengan orang sebelah tu sekejap. Janganlah terus bangun solat. Dalam buku ni didedahkan betapa banyaknya amalan-amalan sunat yang boleh kita buat tau. Dan benda ni simple je, kita je yang tak tahu. So rugilah selama ni kita tak buat. Contoh dekat sini 3 sunat berkaitan dengan Al-Fatihah, 15 sunat ketika mengucapkan amin, 25 sunat sebelum dan ketika rokok. Banyak sangatlah sehingga 500 sunat tau dalam buku ni. Nak lebih detail tekan beg kuning sekarang sebab dalam buku ni ada 500 pahala yang boleh kita kutip dalam satu solat. Klik beg kuning sekarang.